Ramai orang keluar rumah tak baca doa yang Nabi baca, sedangkan fadilat dan kelebihan dia sangat besar. Setiap hari Rasulullah apabila keluar rumah, kata Sayyidina Anas, Nabi akan baca Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. La hawla wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah. Fatanaha lahu syayatin, dalam hadis Abu Daud, Nabi kata syaitan-syaitan akan berkesampingan, jauh lari. Lalu berkata syaitan di antara satu sama lain, macam mana dengan satu orang lelaki yang baca doa itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan pandu dia. Bila dia baca doa tu keluar rumah, Allah akan lindung dia dan Allah akan cukupkan bagi dia keperluan dia pada hari itu bila dia keluar daripada rumah. Jangan lupa kita amal sunnah ni, semoga dapat keberkatan dan dapat yang dijanjikan oleh Allah dalam doa tersebut.